Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lujnah dakwah atau singkatannya Lujda bertujuan untuk memastikan pertambahan anggota ke dalam keramat berjalan. Program-program dakwah yang telah berjalan sebelum ini terbahagi kepada 3, iaitu program fizikal, program online serta program-program yang melibatkan hubungan dengan pertubuhan lain. Telah berjalan sebelum ini program-program di bawah platform Bulletin Gembira seperti webinar, biji serta piknik biji. Terdapat juga program yang berjalan secara mingguan yang dijalankan oleh Soul Refresh ataupun SR. Di bawah kelolaan Likok pula ada 2 platform yang berjalan sebelum ini, iaitu Bunda Talk serta Emoshi. Bagi program fizikal, sebelum ini telah berjalan program di masjid-masjid serta surau, terutamanya di kawasan Meru, Bangi dan juga Kuala Selangor. Kita juga mempunyai program-program di sekolah seperti sekolah sukan di Titi Wangsa. Selain daripada program yang dikeluarkan sendiri oleh Lujnah Dakwah ataupun Keramat, kita juga ada program yang berjalan secara kerjasama dengan agensi ataupun badan-badan lain. Lujnah Dakwah mendapati bahawa selain daripada program yang difokuskan kepada golongan muda, kebanyakan anggota yang masuk dalam keramat juga datang daripada golongan dewasa. Justru Lujnah Dakwah merancang kehadapan untuk memfokuskan pada 2 segmen, iaitu segmen dakwah golongan muda serta segmen dakwah golongan dewasa. Di bawah segmen dakwah muda akan terdapat 4 medan yang difokuskan, iaitu di Meru, di PPR Lembah Subang 2, di Sekolah Kiblah, Sekolah Habib. Bagi segmen dakwah dewasa, ada 2 platform yang akan difokuskan, iaitu Bulletin Gembira yang disasarkan kepada golongan wanita, isteri dan ibu, serta platform Qawam Hub yang disasarkan kepada golongan lelaki, suami serta bapa. Besar harapan Lujnah Dakwah agar anggota keramat dapat bekerjasama serta sukarela untuk sertai mana-mana program dakwah yang dijalankan oleh kedua-dua segmen ini daripada mana-mana medan serta mana-mana platform. Lujnah Dakwah juga berharap agar anggota keramat terus tetap meneruskan program Satu Salam Satu Jiwa, di mana sasaran kepada program ini adalah kepada golongan-golongan di sekeliling kita, iaitu ahli keluarga kita sendiri, rakan-rakan sekerja, jiran-jiran serta siapa saja yang dekat dengan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.